Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Wafia binti Muhammad Syamlizah, Martaban Cilik dari TV PSS Kasih. Hari ini saya mahu kongsikan topik tentang generasi fasa digital memacu kegemilangan pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dengan generasi fasa digital? Generasi fasa digital adalah generasi yang mampu menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika. Murid-murid mengimbas QR Code AIS Nilam menggunakan pewanti seperti tablet untuk merekod bahan bacaan secara online. Dalam sistem AIS, murid-murid juga boleh membaca bahan bacaan secara digital seperti memilih bahan bacaan daripada bak buku maya. Digitalisasi dalam bidang bacaan tidak hanya memudahkan akses ke informasi, tetapi juga mendorong cara belajar yang lebih inovatif dan menyeronokkan. Murid-murid menggunakan pelbagai perwisian AI seperti ChatGPT, Perplexity dan Genie AI yang begitu membantu mendapatkan maklumat awal terhadap sesuatu perkara. Ia membantu murid-murid memahami subjek dan menyiapkan tugasan atau projek dengan lebih berkesan. Murid-murid juga dapat merancang masa dan belajar mengikut kadar kefahaman mereka sendiri. Penggunaan pewanti digital dalam sesi PDPC oleh guru menarik minat murid untuk belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu murid-murid memahami dan menguasai alat-alat digital. Kemahiran ini sangat berguna untuk masa depan kerana banyak pekerjaan mengharuskan mereka menggunakan komputer dan pewanti digital. Sudah faham kan? Apakah yang dimaksudkan sebagai generasi fasa digital? Kawan-kawan, marilah kita menjadi celik digital. Ada banyak kebaikan yang kita boleh terap dalam proses pembelajaran kita. Tapi, ingatlah juga untuk mengawal penggunaan teknologi dengan bijak dan bertanggungjawab. All the best!